Nama saya Tanam. Nama husband saya Mr. Ramesh. Saya berumur 38 tahun. Berkahwin dah 14 tahun dah. Baru dapat rezeki anak. Saya dari Melaka juga. Saya orang Melaka. Dia from India. Madi. Tapi saya dah kahwin sini lah, tinggal sini lah. Saya ada business sini lah. Saya dah kahwin dah 15 tahun dah. Saya memang ada masalah period, masalah bulanan memang ada thyroid. So doktor betulkan masalah saya first dulu, then dia follow up treatment untuk baby. Masa mengandung pun saya ada diabetes. So saya kena ambil injection hari-hari, insulin. So sekarang anak dah berumur? Saya dah 3 bulan, hari ni dah 3 bulan. Baby keluar normal ataupun caesar? Caesar lah. Because sebenarnya berat badan dengan diabetes saya, doktor tak bagi normal lah. Saya dapat dalam Facebook nama Klinik Metro dan baca dia punya sejarah semua. So saya rasa nak cuba dekat sini lah. Memang ambil masa dekat 4 tahun. So sebelum ni first saya datang tahun 2020. 2020 saya datang tengok visit doktor. Saya dah try 2 kali IUI tapi dah fail. Semasa tu berat badan saya 140. So doktor dah siap saya. Dah 2 kali kita dah buat IUI, dah fail. So lepas ni kita kena try IVF. Tapi berat badan kita kena turun. Sampai 120 pun boleh tahan juga. Okay, saya ambil keputusan yang gigih. Saya kurangkan badan saya sampai 30 kg, sampai 109 kg. Doktor pun dah terpanjat. Lepas tu saya ambil masa 3 tahun. Doktor bagi nasihat, okay, sekarang masa yang terbaik kita buat IVF. Dan kita akan buat proses step by step lah. Macam tu je. IVF buat pada tahun 2024. Tahun lepas lah. Bulan 7. So, mengurangkan badan. Mengurangkan badan, betul. Lepas tu tak dapat rezeki. Bukan 1 tahun, 2 tahun, ya, 15 tahun. 15 tahun. Kalau kita pergi tempat mana-mana pun diorang tengok dan tanya. Besar daripada husband. Dia husband dengan family memang. Saya memang kuat sembahyang. Lepas tu saya percaya dengan Tuhan saya. Memang Tuhan hantar Dr. Praveen suruh buat proses macam ni, mesti dapat rezeki. So saya pun terus buat IVF, dah dapat rezeki yang gembira macam ni lah. Saya ingat memang tak ada harap menjadi seorang ibu. Lepas tu Dr. Praveen dah bagi nasihat semua dengan dia bagi treatment yang betul. Saya follow up je lah apa yang doktor bagi nasihat, macam mana nak teruskan, apa yang kena ambil, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Semua saya follow up dengan Dr. Praveen dengan nurse klinik ini. Memang saya happy. Tapi saya masa buat IVF kena ada dalam pantangan tu, tak boleh bergerak dengan beberapa bulan tu. Masa mengandung tu kan, semasa bila-bila pun saya WhatsApp Metro tu, memang diorang akan balas dengan muka yang persenyuman. Tak ada yang marah, tak ada yang apa. Apa soalan saya tanya, apa soalan yang saya nak, apa nasihat saya minta pun diorang bagi. So saya memang rela hati datang ke klinik ini dan rasa gembira. Lepas tu saya pun sampai sekarang tak percaya, dah 3 bulan dah. Memang ke saya dah jadi seorang ibu. So, saya berterima kasih dengan Dr. Praveen. Klinik Metro kena maju lagi. Lagi seorang ibu macam saya pun banyak ada di dunia ini. Datang tengok dekat klinik, boleh dapat juga. Ada seseorang tu saya dah cakap, dia tanya macam mana. Dia cakap saya pergi klinik Metro, jumpa Dr. Praveen. Dia cakap saya pun ada pergi. Tapi saya tanya berapa bulan, berapa kali? 1 kali, 2 kali. Oh sorry, 1 kali, 2 kali memang tak jadi. Saya punya harapan 5 tahun saya datang di klinik ini baru saya dapat. Bukan 1 kali, 2 kali saya datang. Saya tak putus asa. Saya masih percaya dengan doktor. Saya follow up dengan doktor. Sampai sekarang saya follow je. Memanglah saya punya harapan tak ada segagal. Semua ada. Kalau kita punya hati yang kena gugur dengan tetap, memang saya nak jadi ibu. Memang nak jadi ibu. Saya berhargai dengan nurse klinik ini, berucapkan terima kasih dan sudi menghargai dia punya kerja sama dengan kita orang semua. Puan punya journey memang sangat mencabar dan
pun sangat gigih lah. So tahniah lagi sekali. Thank you juga still percaya dengan Metro dan juga Dr. Pravin. Ya, betul. Terima kasih. Okey.